Assalamualaikum. Yuk masak neng yuk. Kinjro kuali. Numis lombok. Lombok cempling. Apa lombok cili padi. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit. Kita sisa-sisa blender tu kita masukkannya dah. Memang nampak berair, tapi nanti yang kita tunggu sampai dia betul-betul masak, dikering lah ya. Air tu jadi sikit. Mana masak apa? Mana masak sardin. Ni pagi-pagi ya. Lepas subuh tu memang mak dah godak-godak kat dapur. Anak nak buat bekal. Ini apa? Sisa kuah kari. Sayang nak buang kau. Ada tinggal kuah je. Mak simpan dan peti sejuk. Dah sudah kita masukkan. Tak basi pun. Ni memang mak selalu masuk dalam peti sejuk. Tinggal kuah je. Kuah kari. Lepas tu masukkan garam, ajino. Ada pernah buat macam mak macam ni tak? Macam ni lah. Tapi kalau rasa tak mau, jangan buat lah ya. Mak seorang je agaknya. Sayang. Lepas tu kita dah tumis tu, tunggu dia dah mendidih. Dah okey lah tu. Masukkan sardin. Ada satu tin sardin je lah. Ni yang tinggal yang akhir sekali ni. Dah stok sardin dah habis. Kita masak lah godak-godak. Tapi mak tak berbuah asam ya. Sebab tadi mak blend ada tomato. Sekali mak masukkan. Mana dia budak-budak nak makan tomato. Kalau sudah sebungkal-sebungkal gitu, tak mau dia. Lagipun dalam sardin tu dah ada sos apa, tomato. Jadi dah masam dah. Tunggu aje lah dia mendidih. Tapi cilinya tu pedas. Pakai cili kambing tau. Jangan tak tahu. Ada godak-godak situ. Dah lah. Okey je lah. Nampak cantik. Elok. Alhamdulillah. Sedap pula. Okey, gitu aje lah ya. Kita masak sardin hari ini. Korang semua masak apa? Okey, Assalamualaikum.